kelirulah, saya ada akaun emas digital, kemudian saya ada juga akaun simpanan yang lain. Bila nak zakat, kena campur ke kedua-dua tu. Sedangkan akaun emas digital saya belum cukup nisab dan belum cukup lagi haulnya. Dalam hal ini adalah lebih baik untuk kita mencampurkan semua jenis harta yang ada pada tangan kita apabila tiba haul untuk kita berzakat. Ini adalah kerana semua harta itu berada dalam pemilikan kita, maka setiap harta yang berada dalam pemilikan kita itu, kita tidak pisah-pisahkan kategorinya. Kategori yang sama seperti emas digital, simpanan dan seumpamanya, pelaburan dan seumpamanya, semuanya itu dikira sekali seolah-olah satu harta yang sama dan dizakatkan pada tiba haulnya.